Yang model ni korang boleh pasang banyak-banyak sekaligus sebab harga dia mampu milik. Kalau korang nak pasang banyak biji sekaligus, yang ni model dia tak pedih sangat. Yang ni paling banyak saya repeat tau. Saya dah pasang dekat banyak tempat. Dekat dinding sini pun saya pasang, dekat bawah mumus sini pun saya pasang. Waktu malam lampu ni memang cerah tau. Dia boleh maintain cerah macam ni dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Sebab bahagian dalam dia tu dia pakai bateri saiz besar. Dia boleh simpan tenaga banyak. Lampu solar guys, pakai lampu ni korang tak payah nak bayar bil elektrik. Sebab lampu ni dia akan cas guna cahaya matahari dekat panel bahagian sini. Waktu siang dia akan cas dengan automatik. Waktu malam dia akan nyala dengan sendiri. Memang ngam. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Pasang hari-hari pun tak ada hal. Korang tak perlu risau bil tinggi. Dulu lampu solar macam ni mahal tau. Sekarang dah ada harga yang bajet macam ni. Kalau korang nak pasang banyak-banyak sekaligus, yang ni modal dia tak perit sangat. Korang boleh cek lampu ni dekat link video. Boleh pasang dekat tepi rumah. Hari-hari pasang pun tak ada hal. Tak payah bayar bil elektrik. Korang boleh cek lampu solar ni dekat link video.